20%. Nampak tak? Zakat 20%. Kalau nilainya 200,000, zakatnya 40,000. Kita boleh 160,000. Orang paraknya zakat 40,000 no. Dah mu boleh beri. 160 sama tu. Boleh beri 160 tu nak lagi. Samsing tunggu. Nah, dia rikah besar. Rikah besar kali dia punya zakat. 20%, 1/5. Nah, ya, orang kata harta tu hang boleh kita dah bukan rikah tu. Nah, kena kira atas zakat mah je tu. 2.5%. Hak rikah ni bukan hak mah dalam tanah. Mah orang sipang dalam tanah ataupun kambuh. Mah tu telah pun dijadikan benda-benda toko. Tapi dia panggil harta karung lah panggil. Tu rikah. Hak kita cari ni, kita letuk lombong apa semua tu, hak tu lain. Hak tu 2.5% je. Nah, 1,025 riyal je. Hak ni kalau 1,200 ni. Kalau siapa? Pasal jumpa berdebok gitu. Nah, dah kita boleh benda kalau kita bising bangun. Kita boleh nama masuk area metro. Boleh nama dah mah boleh. Mah boleh ke bawah. Nampak boleh ke kerajaan. Dah kalau jumpa nak bising ke nak senyap. Mang. Ya, kabur kaku seorang sudah. Tak ada lip bagi dua barang beri. Nak gawak bergaluh kau gitu. Al-Bari'u yang menyembuhkan daripada segala penyakit. Al-Bari'u, bara'a maknanya sembuh. Bara'atun makna lepas. Lepas sembuh, lepas dari penyakit, sembuh dari penyakit. Lepas tu Al-Bari'u yang menyembuh. Lepas tu dah boleh kata doktor yang menyembuh. Boleh kata doktor yang mengobat. Bila ngaji comel lalu cakap ke bawah. Tak boleh kata doktor yang menyembuh. Tak boleh. Menyembuh ni sifat Tuhan. Kalau doktor tu boleh menyembuh, dia kena duduk depan tau. Jadi Tuhan, kita sujud dia 5 kali sehari. Pasal tu sifat ketuhanan. Sifat uluhiyah. Nampak tak? Maksud sifat menyembuhkan. Dan doktor mengubati pesakit. Bila Allah izin, sembuh. Yang beri sembuh, Allah Ta'ala. Dan Tuhan nak beri sembuh. Tak kira mana-mana. Atas kandak dia. Sebab tu kadang-kadang kita berobat kapur tak sembuh, berobat hospital sembuh. Bukan hospital pandai, bukan. Kadang berobat hospital tak sembuh, kedah sesen. Tak minta dah ubat hospital dia ada apa? Gatal juga dalam dengan sesen. Nampak kedah sesen. Kadang-kadang dengan sesen tak dia apa? Hospital biasa dia apa rupa-rupanya kena pergi pakar kubang keriang baru jadi molek. Tuhan izin dia tu. Tak jadi juga kubang keriang awak pergi tu di Perth, Australia. Allah, tak jadi juga lah maya ajak tu Imam Haji Zul. Nampak? Dengan izin Allah. Jadi berobat sudah. Tak baik biasa. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh kata bila kita pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa tabib, kita pergi jumpa Tok Rama nak berobat jenis berobat orang, dia pun berilah obat. Kita pun makan obat. Tak baik, bayarlah. Bila tak baik, tak boleh minta semula piti. Pergi klinik, sakit umpamanya, nyakit kita ni, naik gatal seluruh tubuh. Klinik pun beri obat, makan-makan dengan cocok apa semua, 80 riyal. Tiba-tiba tak baik. Dalam kitab mereka kata, tak boleh minta semula piti. Faham? Kerana doktor tak boleh memberi baik. Nampak? Melainkan doktor tu boleh menyembuhkan. Tapi tak ada orang boleh menyembuh. Dia hanya berusaha sahaja. Kena dah dengan sabab dan musabab. Tapi oleh kerana Allah dah izin, tak sembuh. Tak boleh minta alik piti. Doktor tu betul dah obat gatal dia pun tu tahu dah jenis gini, jenis sapu. Tapi dah Allah dah izin, tak baik. Tak boleh minta alik piti. Al-Musawwir yang mengindahkan segala rupa yang direka. Allah ni musawwir. Musawwir ni buat satu hal. Musawwir ni maknanya sobek jadi comel. Muka kita kan comel, muka orang.
Dan kita tengok dia comel pun, mung tengok. Tuhan kata comel, comel.